Adakah anda fikir Oktober adalah masa untuk pekebun berehat? Setelah semua hasil tuaian dikutip, bolehkah kita menarik nafas lega dan melupakan kebun sehingga musim bunga? Ternyata tidak. Sebaliknya, pada bulan Oktober inilah anda boleh melakukan kesilapan yang tanpa disedari pasti akan memusnahkan hasil tuaian anda untuk tahun hadapan. Hari ini, kita akan membongkar 10 pembunuh senyap yang boleh menjejaskan kebun masa depan anda. Dan saya jamin, beberapa daripadanya pasti akan mengejutkan anda. Bulan Oktober di kebun bukanlah penamat musim, sebaliknya adalah masa untuk meletakkan asas kukuh bagi hasil tuaian tahun depan. Pada waktu ini, alam semula jadi mula tidur dan bersama dengannya, banyak perosak dan penyakit mencari tempat yang selesa untuk berteduh sepanjang musim sejuk. Tindakan anda sepanjang bulan ini akan menentukan sama ada kebun anda akan menjadi resort musim sejuk yang selesa untuk mereka atau sebaliknya menjadi penghalang yang tidak dapat ditembusi. Mari kita lihat di mana bahaya-bahaya utama ini bersembunyi. Mari kita mulakan dengan kesilapan yang paling biasa dan paling berbahaya. Ini adalah perangkap yang sering disebut biarkan sahaja. Bayangkan senario ini, hasil tuaian sudah selesai. Badan terasa lenguh dan penat. Lalu anda melihat ke arah kebun anda. Kebun itu dipenuhi daun-daun kering berguguran, sisa-sisa batang dan daun kering dari pokok tomato, timun dan labu. Dan fikiran pertama yang terlintas di kepala, apa salahnya? Ini kan alam semula jadi. Ini organik. Nanti akan merepot dengan sendirinya dan jadi baja. Nampak logik, bukan? Namun, sebenarnya, pada saat itulah anda bukan membantu alam, sebaliknya sedang membina hotel 5 bintang untuk semua musuh utama hasil tuaian anda yang akan datang. Cuba anda fikirkan, ke mana perginya spora kulat Phytophthora dari batang dan daun tomato yang menghitam. Tepat sekali mereka akan bersarang dengan selesa di situ untuk tempoh hibernasi mereka. Bagaimana pula dengan cendawan serbuk putih yang melekat pada daun labu atau timun? Ia tidak akan hilang begitu sahaja. Dalam sisa-sisa tanaman ini, telur-telur afid, larva kumbang Colorado, hama labah-labah dan malah siput babi akan bertahan dengan jayanya. Anda secara literal sedang menyediakan pusat peranginan musim sejuk yang sempurna untuk mereka. Dan apa pula yang akan terjadi pada musim bunga? Sebaik sahaja cahaya matahari yang pertama menghangatkan bumi, seluruh tentera perosak dan penyakit ini akan terbangun. Dalam keadaan lapar, segar bugar selepas berehat dan betul-betul di lokasi utama, di batas-batas tanaman anda, mereka akan menunggu anak-anak pokok anda yang masih lembut dan muda seolah-olah hidangan pencuci mulut yang paling lazat. Oleh itu, ingatlah, membiarkan batang dan daun yang berpenyakit serta longgokkan daun-daun di batas tanaman anda bukanlah penjagaan yang malas. Sebaliknya, anda sedang menanam bom jangka di bawah hasil tuaian tahun hadapan. Satu lagi kesilapan fatal yang sering dilakukan adalah dalam cara kita membekalkan nutrien kepada tanah. Apabila hasil tuaian telah selesai dan batas-batas tanaman kosong, sering timbul pemikiran dalam benak pekebun. Apa perlu membaja tanah pada musim sejuk? Tanaman kan sedang tidur, tidak memerlukan apa-apa. Mengikut logik ini, tanah dibiarkan kelaparan sehingga tiba musim bunga. Namun, ini adalah pendekatan yang sama sekali salah dan akan melemahkan hasil tuaian masa depan anda dengan ketara. Hakikatnya, pada musim luruh, kita bukan sahaja membekalkan makanan kepada tumbuhan itu sendiri, tetapi juga kepada berjuta-juta hidupan di dalam tanah. Tanah anda bukan sekadar gumpalan tanah biasa. Ia adalah satu dunia hidup yang
lengkap didiami oleh berbilion-bilion bakteria berfaedah, mikroorganisma dan sudah tentu cacing tanah. Mereka lah ahli agronomi utama anda. Apabila anda memubuh bahan organik pada musim luruh, sama ada kompos, baja, kandang, reput atau sekadar tanaman baja hijau yang dipotong, anda sedang memberikan tugas kepada tentera bawah tanah ini. Mereka mempunyai sepanjang musim sejuk untuk perlahan-lahan, tetapi pasti memproses bahan organik ini. Mereka mengubahnya menjadi humus, iaitu nutrien penting dalam bentuk yang sangat mudah diserap dan amat diperlukan oleh tanaman anda pada musim bunga. Menjelang kebangkitan kebun anda, tanah akan sudah bertenaga, dipenuhi dengan kehidupan dan bersedia untuk memberikan segala kekuatannya kepada anak-anak pokok yang baru tumbuh. Jika pembajaan ditangguhkan sehingga musim bunga, tanaman akan terpaksa menunggu sehingga baja mula bertindak balas dan berfungsi. Pembajaan pada musim luruh adalah pelaburan jangka panjang untuk kesuburan tanah. Beralih kepada aktiviti pemangkasan, di sinilah satu lagi kesilapan biasa sering berlaku. Pada bulan Oktober, apabila daun-daun sudah gugur, kita rasa gatal tangan nak ambil gunting pangkas dan kemaskan kawasan. Potong semua dahan yang kering, lemah atau yang tumbuh tak tentu arah. Kononnya, kita rasa sedang membantu pokok menghilangkan beban yang tak perlu sebelum musim sejuk. Namun, dalam kegairahan mengejar taman yang kemas sempurna itu, kita boleh melakukan kesilapan fatal, menghilangkan peluang melihat bunga mekar sepanjang tahun berikutnya. Ini kerana sebilangan besar pokok renek hiasan berbunga pada tunas atau dahan yang tumbuh pada tahun sebelumnya. Maksudnya, putik bunga yang akan menghasilkan bunga-bunga indah pada musim bunga atau awal musim panas nanti sudah pun terbentuk pada dahan-dahan yang tumbuh pada musim ini. Dan jika anda memangkasnya tanpa berfikir panjang pada musim luruh, anda secara harfiah telah memusnahkan semua potensi bunga untuk mekar pada masa hadapan dengan tangan anda sendiri. Contoh paling ketara ialah bunga hortensia berdaun lebar, Hydrangea macrophylla. Jika anda memangkas tunasnya pada musim luruh, anda dijamin tidak akan melihat gugusan bunganya yang terkenal seperti topi pada tahun berikutnya. Perkara yang sama berlaku untuk Forsythia. Banyak varieti Spiraea, Weigela dan Deutzia. Pokok ini harus dipangkas dengan ketat selepas berbunga, iaitu pada musim panas. Pemangkasan pada musim luruh untuk pokok-pokok ini bukanlah penjagaan, tetapi lebih kepada perbuatan merosakkan. Oleh itu, sebelum anda mencapai gunting pangkas, pastikan 100 kali pada tunas yang mana pokok renek anda berbunga. Jika tidak, bukannya taman yang penuh bunga, hanya akan disambut oleh daun-daun hijau. Mari kita bincangkan tentang musuh yang sering dipandang remeh oleh ramai orang pada bulan Oktober, rumpai. Mungkin anda fikir apa yang akan jadi pada mereka. Tak lama lagi akan tiba musim sejuk dengan frost yang membeku dan semua rumpai seperti Chenopodium, rumput setawar dan chickweed akan mati beku. Jadi anda boleh bertenang dan menangguhkan kerja merumput sehingga musim bunga. Logik, bukan? Malangnya, tidak. Ini adalah satu lagi kesilapan besar yang akan menghantui anda dengan masalah besar pada bulan April. Hakikatnya, anda hanya melihat bahagian atas tanah, sedangkan masalah utamanya terletak pada akar atau lebih tepat lagi, pada biji benihnya. Kebanyakan rumpai semusim menjelang Oktober sudah pun menyelesaikan misi utama mereka, menyebarkan ribuan, malah puluhan ribu biji benih. Biji benih ini adalah kapsul kelangsungan hidup yang sebenar.
Ia tidak gentar dengan frost maupun lapisan ais. Ia akan kekal dorman sepanjang musim sejuk di dalam tanah. Dan apabila tiba musim bunga, sebaik sahaja tanah menjadi suam, ia akan bercambah membentuk permaidani yang tebal dan padat. Dan ia akan tumbuh jauh lebih awal daripada tanaman anda. Ia akan mula bersaing untuk mendapatkan air dan nutrien berharga daripada tanaman lobak merah dan bit anda yang bakal ditanam. Malah sebelum anda sempat menabur apa-apa biji benih. Kerja merumput pada musim luruh bukanlah tentang memerangi tumbuhan yang layu. Sebaliknya, ia adalah tentang memusnahkan bank biji benih rumpai untuk tahun hadapan. Luangkan masa sejam pada bulan Oktober, anda akan menjimatkan puluhan jam pada musim bunga. Setiap dicabut dengan akar sekarang bermakna 100 malah ribuan rumpai berkurangan pada musim akan datang. Mari kita bercakap tentang pembantu setia anda, alatan berkebun. Selepas satu musim penggunaan yang berat, penyodok, cangkul, gunting pangkas dan penggaru seringkali menghadapi nasib yang tidak begitu baik. Dibiarkan di bangsal atau di bawah teduhan dengan gumpalan tanah dan sisa tumbuhan yang masih melekat padanya. Kesilapan ini mungkin nampak remeh. Nanti saya bersihkan, tak mengapa. Namun sebenarnya ini adalah bom jangka yang sedang berdetik, bukan sahaja untuk alatan anda, malah juga untuk tumbuhan anda. Pertama sekali, kotoran dan lembapan adalah keadaan yang ideal untuk kaki sen. Sepanjang tempoh penyimpanan yang lama, terutamanya dalam keadaan lembap, tanah yang melekat pada permukaan logam akan memerangkap lembapan. Apabila tiba musim penggunaan semula, anda mungkin akan menemui tumpukan karat berwarna kemerahan pada penyodok atau gunting pangkas kesayangan anda. Karat bukan sahaja merosakkan penampilan alatan, ia juga menghakis logam, menjadikan mata pisau tumpul dan rapuh. Bekerja dengan alatan seperti itu akan menjadi sukar dan tidak berkesan. Namun ada bahaya kedua yang jauh lebih serius pada sisa tanah dan tumbuhan yang melekat. Spora penyakit kulat seperti Phytophthora, kulapuk atau karat boleh bertahan dan membiak. Apabila anda mengambil gunting pangkas yang nampak tidak bersalah ini untuk memangkas pokok atau bunga ros yang sihat, tanpa sedar, anda sendiri akan menyebarkan jangkitan kepada tanaman sihat tersebut. Pada dasarnya, alatan anda akan bertukar menjadi picagari, pembawa jangkitan. Oleh itu, peraturan mudah, bersihkan, keringkan dan nyah jangkit, serta sapukan minyak pada bahagian tajam. Ini bukanlah sekadar cerewet, tetapi adalah jaminan kesihatan taman anda dan ketahanan serta jangka hayat alatan anda. Kini, mari kita bincangkan tentang karpet hijau di halaman anda, iaitu rumput jika anda memilikinya. Menjelang Oktober, pertumbuhan rumput hampir terhenti dan seolah-olah ia tidak lagi memerlukan sebarang perhatian sehingga tiba musim pertumbuhan seterusnya. Namun, di sinilah ramai yang melakukan kesilapan besar dengan membiarkan rumput ditutupi lapisan tebal daun-daun kering yang gugur. Memang, dari satu sudut, ia kelihatan semula jadi seperti keadaan di dalam hutan. Tetapi, rumput halaman bukan hutan dan penjagaan seperti ini sebenarnya boleh memusnahkannya. Bayangkan apa yang akan berlaku. Lapisan tebal daun basah yang padat akan menyekat sepenuhnya akses udara dan cahaya matahari kepada rumput. Di bawah selimut ini, rumput akan mula mereput. Ini mewujudkan persekitaran lembap dan hangat yang ideal untuk pertumbuhan kulat dan penyakit berjangkit, terutamanya sejenis kulat yang dikenali sebagai kulat salji. Kulat ini lazimnya kelihatan seperti jaring kelabu atau merah jambu
yang akan muncul pada musim pertumbuhan seterusnya sebagai tompok-tompok kosong yang hodoh pada rumput anda. Lapisan daun ini akan membentuk kerak padat yang menghalang rumput daripada bernafas. Akibatnya, menjelang musim pertumbuhan seterusnya, anda berisiko untuk tidak mendapat karpet zamrud yang cantik, sebaliknya halaman yang bertompok-tompok, lemah dan dipenuhi rumput yang telah mereput serta mati. Memulihkan rumput yang rosak seperti ini akan mengambil masa yang lama dan sukar. Oleh itu, usaha terakhir pada musim luruh adalah dengan mengambil penyapu daun, membersihkan semua daun gugur dari rumput anda dengan teliti. Ini akan membolehkan rumput bernafas dan membantunya melalui tempoh tidak aktif dengan selamat. Kesilapan ketujuh berkaitan dengan penanaman kerana Oktober adalah masa yang sesuai untuk pelbagai jenis tanaman. Hati terasa teruja untuk menanam bawang putih, anak bawang atau menghias laluan dengan tulip dan narsis sebelum musim sejuk tiba. Namun, di sinilah terletaknya perangkap, pemilihan masa yang tidak tepat. Ramai yang terburu-buru menanam berbola tanaman pada awal Oktober, ketika musim luruh masih panas dan berpanjangan. Nampak seperti ini bagus, kononnya ia akan mempunyai lebih banyak masa untuk berakar. Tetapi sebenarnya, ia boleh menyebabkan semua bahan tanaman anda mati. Masalahnya ialah, apabila ditanam terlalu awal dalam tanah yang masih panas, berbola tanaman bukan sahaja berakar, malah mula tumbuh dengan aktif. Mereka mengeluarkan daun hijau, tunas-tunas halus mula muncul ke permukaan. Dan apa yang berlaku seterusnya? Frost teruk pertama, yang mungkin melanda pada bulan November, akan memusnahkan kehijauan yang lembut itu. Tanaman akan membazirkan semua tenaganya pada pertumbuhan pramatang ini dan ia tidak akan mempunyai tenaga yang cukup untuk mengharungi musim sejuk yang sebenar. Apabila musim bunga tiba, ia mungkin tidak akan bercambah langsung atau akan tumbuh dengan sangat lemah dan tidak menghasilkan tuaian atau bunga yang baik. Masa yang paling sesuai untuk penanaman sebelum musim sejuk adalah apabila suhu tanah menurun secara konsisten kepada +5 hingga +7 darjah Celsius. Biasanya, ini berlaku pada akhir Oktober atau awal November. Panduan utama ialah pastikan masih ada 2-3 minggu lagi sebelum frost kekal melanda. Masa ini cukup bagi tanaman untuk berakar dengan baik tetapi tidak mula tumbuh. Jadi, dalam hal ini, terburu-buru adalah musuh utama anda. Ramai pekebun kerap melakukan kesilapan umum, iaitu terlalu yakin terhadap tanaman muda mereka. Mereka beranggapan jika anak pokok apel atau anak pokok bunga ros telah berjaya mengharungi musim panas, ia sudah cukup kuat untuk menghadapi musim sejuk juga. Akibatnya, tanaman dibiarkan tanpa sebarang perlindungan, terdedah kepada ancaman frost, angin kencang dan haiwan yang kelaparan. Ini adalah salah faham serius yang boleh merugikan anda seluruh kebun muda anda. Musim sejuk adalah cabaran yang sangat getir. Pertama, ancaman haiwan pengerat. Tikus dan arnab yang kelaparan pada musim sejuk sukar mencari makanan lain selain kulit pokok muda dan pokok renek. Kulit kayu yang lembut dan berair itu menjadi hidangan istimewa bagi mereka. Hanya dalam satu malam, mereka boleh mengikis habis kulit kayu di sekeliling batang pokok, menyebabkan pokok itu mati serta-merta. Oleh itu, membalut batang pokok dengan jaring khas ataupun stoking lama bukanlah sekadar pilihan, tetapi satu keperluan yang amat penting. Kedua, ancaman matahari terik pada Februari dan Mac. Pada waktu siang, sinaran matahari akan memanaskan kulit kayu yang gelap dengan mendadak, manakala pada waktu malam, suhu akan menjunam teruk.
Perubahan suhu yang ekstrim ini menyebabkan keretakan pada kulit kayu yang dikenali sebagai keretakan frost. Keretakan ini pula menjadi pintu masuk utama kepada pelbagai jangkitan penyakit. Oleh itu, cat putih batang pokok bukanlah sekadar hiasan, tetapi bertindak seperti pelindung matahari, memantulkan cahaya dan melindungi pokok daripada terbakar. Pokok ros yang lembut dan pokok renek lain yang sukakan haba juga memerlukan perlindungan khusus agar tunas mereka tidak mati beku. Membiarkan tanaman muda tanpa perlindungan pada musim sejuk sama seperti menghantar seorang kanak-kanak keluar dalam kesejukan tanpa topi dan sarung tangan. Kesilapan kesembilan yang sering dilakukan walaupun oleh pekebun yang berpengalaman ialah penyiraman yang salah pada bulan Oktober. Ada dua pendekatan melampau di sini dan kedua-duanya membawa kesan buruk. Yang pertama ialah menghentikan terus penyiraman dengan anggapan bahawa hujan musim luruh sudah mencukupi. Yang kedua pula ialah terus menyiram seperti kebiasaan musim panas tanpa membiarkan tanah mengering. Dan seperti biasa, kebenaran terletak di tengah-tengah, iaitu teknik penyiraman lembapan dalam atau Vlagozariadkovi Poliv. Apakah itu? Bayangkan pokok-pokok dan semak samun. Pada musim luruh, mereka bersedia untuk menghadapi musim sejuk yang panjang dan kering. Frost boleh mengeringkan tanah tidak kurang hebatnya berbanding panas musim panas, dan angin pula mengeringkan dahan-dahan. Jika sistem akar memasuki musim sejuk dalam tanah yang kering, tumbuhan akan mengalami dehidrasi. Ini akan melemahkan tumbuhan dengan ketara, menyebabkan sebahagian dahan mati, beku dan pertumbuhan yang lesu pada musim bunga. Oleh sebab itulah, pada akhir Oktober, selepas daun gugur tetapi sebelum frost berterusan bermula, anda perlu melakukan penyiraman yang banyak dan dalam. Tujuannya adalah untuk membasahi tanah di zon akar sehingga kedalaman 1,5 meter. Air yang meresap ke dalam tanah ini akan membentuk simpanan lembapan yang akan membekalkan keperluan akar sepanjang musim sejuk. Ini akan meningkatkan daya tahan tumbuhan terhadap musim sejuk dan membantu mereka menghadapi tekanan cuaca sejuk dengan lebih mudah. Namun, penting untuk tidak berlebihan. Penyiraman dilakukan sekali sahaja, tetapi dengan sangat banyak. Batas tanaman secara berterusan sehingga mencipta keadaan berpaya juga tidak boleh dilakukan. Ini boleh menyebabkan akar reput. Kesilapan ke-10 dan terakhir yang sering dilakukan dengan niat baik demi mencapai kebersihan dan keteraturan yang kononnya sempurna adalah keinginan untuk membiarkan tanah kosong, bersih dan telah digemburkan dengan teliti sepanjang musim sejuk. Nampak seolah-olah ini adalah puncak kepakaran agronomik. Rumpai telah dihapuskan, larva perosak terdedah kepada frost, tanah pula gembur dan cantik. Namun hakikatnya, membiarkan tanah dalam keadaan tidak terlindung begini boleh mendatangkan kemudaratan serius kepadanya. Alam semula jadi tidak suka kekosongan atau tanah yang terdedah. Tanah yang tidak dilindungi pada musim sejuk akan terdedah kepada beberapa faktor pemusnah. Ia akan membeku dengan lebih mendalam. Lapisan ais akan merosakkan struktur tanah, mengeluarkan butiran tanah yang subur menjadi debu. Kedua, angin musim sejuk akan menerbangkan lapisan atas tanah yang paling subur, menyebabkan hakisan teruk. Ketiga, tanah yang kosong adalah hukuman mati bagi pelbagai mikroorganisma tanah yang bermanfaat dan cacing tanah yang akan mati beku tanpa selimut perlindungan. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Daripada membiarkan tanah kosong, ia perlu ditutup. Proses ini dikenali sebagai sungkupan mulching.
Anda boleh menggunakan rumput yang dipotong, jerami, daun kering yang sihat, atau tanaman penutup bumi, siderat, yang ditanam pada musim luruh. Sukupan berfungsi seperti selimut hangat. Ia melindungi tanah daripada beku dan hakisan angin, mengekalkan struktur serta kelembapannya, dan apabila repot pada musim bunga, ia menjadi baja organik yang sangat baik. Itu, tanah yang terdedah pada musim sejuk bukanlah tanda kerapian. Sebaliknya, ia adalah tanda tekanan bagi kebun anda. Mari kita bincangkan satu lagi perkara penting berkaitan kompos. Ramai pekebun, setelah membersihkan kawasan kebun, cenderung membuang semua sisa tanaman seperti batang, daun dan sisa lain ke dalam timbunan kompos. Idea untuk menukarkan sisa buangan menjadi baja berharga ini memang bagus. Namun, di sinilah tersembunyi satu kesilapan besar jika dilakukan tanpa pertimbangan. Bukan semua sisa tanaman layak dijadikan sumber nutrien untuk kebun anda pada masa hadapan. Bayangkan tomato anda tahun ini diserang hawa lewat, timun pula diselaputi kulapuk berdebu, dan daun pokok epal dijangkiti kudis. Jika anda memasukkan semua sisa tanaman berpenyakit ini ke dalam kompos, anda sebenarnya tidak menghapuskan ejen penyakit tersebut. Sebaliknya, anda akan menyediakan persekitaran yang sempurna untuk kuman-kuman itu terus hidup dan membiak. Spora kulat, contohnya, boleh bertahan dengan baik dan malah membiak dalam keadaan hangat di timbunan kompos. Apa yang akan berlaku pada musim bunga berikutnya atau setahun kemudian apabila anda mengambil kompos yang matang dan kelihatan cantik ini lalu menyebarkannya ke tanah kebun anda? Anda sendiri akan menyebarkan jangkitan penyakit ke seluruh kawasan kebun. Anda akan mencemari tanah yang sihat dan mendedahkan tanaman masa depan anda kepada risiko penyakit. Oleh itu, ingatlah peraturan emas ini. Hanya sisa tanaman yang sihat sahaja boleh dijadikan kompos. Semua sisa tanaman yang berpenyakit, daun-daun dengan bintik-bintik serta buah-buahan yang rosak perlu segera dibakar atau dilupuskan jauh dari kawasan kebun anda. Jika tidak, kompos anda akan bertukar daripada sumber kesuburan kepada penyebar penyakit berbahaya. Bagaimana pula dengan rumah hijau anda, pembantu utama di kebun? Satu kesilapan besar adalah apabila selepas menuai hasil terakhir, anda hanya mencabut sisa tanaman dan mengunci pintu sehingga tiba musim bunga. Memang nampak seolah-olah semuanya sudah terlindung di dalamnya dan frost musim sejuk akan menjalankan tugasnya. Pada hakikatnya, anda bukan meninggalkan struktur kosong untuk musim sejuk, tetapi inkubator sebenar bagi perosak dan penyakit. Mikroiklim rumah hijau adalah syurga bagi pelbagai ancaman kebun. Dalam celah-celah tersembunyi kerangka, di lapisan atas tanah, pada tali pengikat yang tidak ditanggalkan, dan sisa-sisa tumbuhan, pelbagai perosak yang paling tahan lasak dan menjengkelkan akan menghabiskan musim sejuk dengan selesa. Terutamanya, hama labah-labah yang sangat menyukai keadaan yang hangat dan kering. Di sini juga boleh kekal pupa lalat putih serta spora penyakit kulat seperti Cladosporium. Apabila musim bunga tiba dan matahari mula memanaskan, seluruh tentera ini akan bangkit dalam keadaan yang sempurna untuk membiak. Anak benih anda yang muda dan lembut akan menjadi hidangan pertama dan paling diidamkan bagi mereka. Untuk mengelakkan ini berlaku, pembersihan besar-besaran di rumah hijau pada musim luruh adalah wajib. Anda perlu membuang semua sisa tumbuhan, menanggalkan dan membasmi kuman tali pengikat, mencuci bersih polikarbonat atau kaca, dan yang paling penting, menjalankan pembasmian kuman menyeluruh. Anda boleh menggunakan sumber sulfur atau merawat semua permukaan dan tanah dengan larutan racun kulat.
Hanya dengan cara ini, rumah hijau anda akan menyambut musim bunga dalam keadaan bersih dan selamat. Ramai pekebun, terutamanya yang baru berjinak-jinak, sering mengabaikan amalan lama yang penting ini. Mengecat putih batang pokok. Selalunya, ia dianggap sekadar aktiviti mencantikkan laman agar kelihatan kemas dan terurus. Ada pula yang menyangka ia bertujuan halau serangga yang merayap di batang. Tujuan sebenar mengecat putih pokok pada musim luruh yang sangat penting untuk kelangsungan hidup pokok adalah jauh berbeza. Mengabaikannya boleh mendatangkan bahaya serius kepada pokok anda. Musuh utama kulit pokok pada musim sejuk bukanlah frost atau beku, tetapi matahari. Lebih tepat lagi, perubahan suhu yang mendadak. Bayangkan pada suatu hari yang cerah di bulan Februari atau Mac, matahari sudah mula bersinar terang seperti musim bunga dan memanaskan batang pokok yang gelap dengan kuat di bahagian selatan. Isu kulit pokok dan kambium di bawahnya mula terjaga, menyebabkan pergerakan cecair dan nutrien bermula. Kemudian, pada waktu malam, frost atau suhu beku yang teruk menyerang. Cecair dalam tisu membeku, bertukar menjadi ais dan memecahkan sel-sel. Akibatnya, retakan panjang yang dalam yang dikenali sebagai keretakan frost muncul pada kulit pokok. Retakan ini bukan sekadar kecacatan kosmetik. Ia adalah luka terbuka yang memudahkan spora kulat seperti kulat braket dan jangkitan lain untuk menembusi batang pokok. Warna putih cat berfungsi sebagai pemantul. Ia menghalang batang pokok daripada menjadi terlalu panas di bawah sinaran matahari, sekaligus mengurangkan turun naik suhu harian. Oleh itu, mengecat putih bukanlah sekadar cat untuk kecantikan, tetapi merupakan langkah perlindungan penting yang menyelamatkan pokok daripada kecederaan berbahaya. Satu lagi kesilapan yang sering terlepas pandang yang berlaku setelah semua kerja di kebun disangkakan sudah selesai. Kesilapan ini berkaitan dengan penyimpanan hasil tuaian itu sendiri yang menjadi tujuan utama kita bersusah payah. Mungkin sudah menuai apel yang cantik, menggari kentang yang elok dan mengeluarkan pelbagai jenis jeruk atau makanan dalam tin dari simpanan bawah tanah. Semua kerja sudah selesai, namun kesilapan dalam mengatur penyimpanan boleh menyebabkan anda terpaksa membuang sebahagian besar hasil usaha anda dengan rasa kecewa pada pertengahan musim sejuk. Setiap jenis buah-buahan dan sayur-sayuran memerlukan keadaan penyimpanan yang unik dan tersendiri. Contohnya, ipal ketika disimpan akan mengeluarkan gas etilena. Gas ini mempercepatkan proses kematangan dan seterusnya kerosakan sayur-sayuran lain. Jika ipal diletakkan berhampiran kentang, kentang akan mula bercambah dengan cepat dan menjadi kecut. Jika disimpan berdekatan lobak merah atau ubi bit, tubuhnya akan bertukar menjadi pahit. Pula memerlukan tempat yang gelap sepenuhnya untuk penyimpanan. Tanpa kegelapan, akan mula menghasilkan solanin, iaitu bahan beracun, dan akan bertukar menjadi hijau. Sebaliknya, labu memerlukan tempat yang hangat dan kering, manakala kubis pula memerlukan persekitaran yang sejuk dan lembap. Menyimpan semua hasil tuaian di satu tempat sahaja dalam simpanan bawah tanah adalah cara yang pasti untuk merosakkannya dengan cepat. Oleh itu, mempelajari kaedah penyimpanan yang betul untuk setiap jenis tanaman serta mewujudkan zon penyimpanan yang sesuai adalah satu peringkat yang sama pentingnya dengan proses penanaman itu sendiri. Dan inilah kesimpulan paling penting dan mungkin sedikit mengejutkan.
Kesilapan terbesar di bulan Oktober ialah obsesi untuk mencapai kebersihan yang terlalu sempurna atau steril di kawasan kebun kita. Kita buang semua daun, bakar semua sisa tanaman dan biarkan tanah terdedah selepas digali. Kita rasa kita sudah lakukan yang terbaik, namun hakikatnya dengan cara itu kita sebenarnya melucutkan tanah daripada bahan organik, membunuh mikroorganisma dan serangga yang berfaedah, serta membiarkan tanah tanpa perlindungan daripada cuaca sejuk dan angin kencang. Alam semula jadi tidak sukakan kekosongan, apatah lagi kebersihan steril yang melampau. Rupanya, penjagaan yang betul di bulan Oktober bukanlah pembersihan habis-habisan, tetapi persiapan yang bijak. Ini adalah tentang mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk musim rehat dormansi. Bukan sahaja untuk tanaman, tetapi juga untuk keseluruhan ekosistem taman anda. Usaha anda pada bulan Oktober ini adalah pelaburan untuk kesihatan tanah, perlindungan daripada perosak dan akhirnya untuk bunga yang mekar indah serta hasil tuaian yang melimpah ruah pada musim berikutnya. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda. Jika ya, jangan lupa tekan butang suka, like dan langgan subscribe saluran ini agar tidak terlepas tips-tips baru untuk kebun dan taman anda. Baiklah, kini soalan untuk anda. Kesilapan manakah daripada senarai ini yang paling kerap anda lakukan tanpa anda sedari? Atau mungkin anda ada satu lagi tips ke-11 yang ingin dikongsi? Sila tulis di ruangan komen. Mari kita belajar bersama.